Apakah kelebihan sekiranya tuan-puan tidak mendaftar di bawah mana-mana dealer Publico? Tuan-puan boleh saja terus ke branch terdekat Publico dan membuat pembelian di sana. Tuan-puan akan secara automatik menjadi ahli penyimpan emas Publico. Tetapi harga yang perlu dibayar adalah tetap sama, walaupun tidak melalui mana-mana dealer. Kerana bukan wang dari pelanggan yang diambil atau dipotong untuk dibayar kepada dealer. Sebaliknya, Publico yang membayar kepada dealer atas asbab pelanggan yang direkomend oleh dealer masih membuat pembelian ataupun simpanan emas di Publico. Dealer-dealer Publico juga membayar harga yang sama setiap kali mereka membuat pembelian emas di Publico. Tiada harga kasih sayang antara Publico dan dealer Publico. Semua pelanggan adalah sama. Harga yang dipaparkan secara terbuka adalah untuk semua, tidak kira apapun status orang tersebut. Tetapi terdapat kelebihan sekiranya tuan-puan berada di bawah dealer Publico yang aktif dan berilmu. Mereka akan selalu berkongsi nasihat-nasihat kewangan dan tips-tips pelaburan emas. Mereka akan membantu tuan-puan sekiranya menghadapi masalah dalam operasi dengan syarikat Publico. Tugas-tugas bantuan seperti ini adalah percuma terhadap penyimpan emas di bawah kumpulan mereka sendiri. Sebaliknya, cas RM20 akan dikenakan sekiranya penyimpan emas dari kumpulan lain mahu meminta bantuan dari dealer kumpulan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jom join kumpulan penyimpan emas di bawah saya. Saya akan bantu sebaiknya sehingga tuan-puan berjaya membuat tabungan emas dan saya akan selesaikan masalah yang akan dihadapi kemudian hari. Sila DM saya untuk pendaftaran secara percuma.